Kalau tumbuhan, transpirasi ni proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. So, dia ada keratan rentas daun, fungsi stoma dan transpirasi dengan pelembakan gutasi. Kadar transpirasi ni, faktor yang mempengaruhi dia ada 4. Suhu, keamatan cahaya, pergerakan udara dan juga kelembapan udara. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar ke daun melalui batang bagi menjalankan fotosintesis dan menggantikan kehilangan air semasa transpirasi. Phloem pula berfungsi mengangkut sukrosa yang terhasil dalam daun masa fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Peredaran darah dalam haiwan dan pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, persamaan dia, kedua-duanya ialah sistem pengangkutan. Lepas tu dia mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut. Lepas tu wujud dalam organisma kompleks. Perbezaan dia daripada segi struktur, sistem haiwan dia sistem bertiub dengan jantung dan injap. Kalau tumbuhan sistem bersalur tanpa pam atau injap.